ini kita baru punya tempat buka dekat Cemor. Kilang kayu, kita ada mesin, macam-macam mesin ada, kita kayu boleh proses. Ini abang, Ipoh punya G7 license, dia pun besar punya kontraktor. Saya baru G3, dia G7. Dia selalu pun beli sama kita kayu. Kalau siapa-siapa ada nak pakai kayu, apa size nak minta pun kita boleh proses. Aman tak? Ini anda pun, enggak projek nak? SP. Dekat Sungai Petani, dia ada projek, dia buat satu dewan. Dia punya barang rosak, sikit-sikit barang pun dia order sama saya. Ikut itu size. Aman tak? Ikut itu size kita boleh buat. Contohnya, saya tunjuk dalam di kereta sudah naik. Wang nak kampung. Naik. Ini barang dia nak pakai untuk outdoor kerusi. Outdoor kerusi kita nak. Yes. Outdoor kerusi, dia sudah ikut saiz 5 kaki cuncun, dia minta ikat skru yang lubang sekali. Pun kita sudah buat. Jadi dia boleh easy pergi pasang dekat Sungai Petani, Alostak. Okey, siapa-siapa ada berminat boleh kontak sama saya. Transport semua kita ada. Kita boleh sikit barang pun kita boleh hantar. Kalau nak siapa-siapa nak buat kandang kambing, kandang anjing DIY sendiri nak buat pun boleh order size, kita buat size, kita packing terus boleh hantar. Betul? Nah, murid tanah, anak pelan tanah. You boleh tanya sama dia. Saya make service apa macam? Ya. Anak, Okay, saya lebih kurang 2 tahun ambil barang dengan Encik Sasi. Kenapa saya selalu datang sini? Pasal dia boleh buat kayu custom made. Apa size yang saya nak, dia boleh buat pasal dia ada semua mesin semua ada. Contoh macam ni, size dengan kayu kempas dia boleh buat untuk saya. Ini saya cari. Okay. Kalau nak kayu cengai pun ada, meranti pun ada, merbau pun ada, macam-macam. Apa saiz kerja kayu kita boleh buat. Buat pun boleh, jual kayu pun boleh. Okey? Ini abang sudah ikut. Angkat dia punya gambar satu. Dia baru join kerja kayu. Dekat. Ini abang. Okey? Terima kasih. Jumpa lagi.